Memang ada impian lah, semua orang ada impian lah untuk bisnes sendiri kan. Nama saya Muhammad Zukairi bin Mustafa, Jejak Ikan Konservasi ni dah bermula daripada 12 tahun yang lepas dah. Cuma yang cawangan yang kedua ni saya bawa nama dia lah. Memang ada impian lah, semua orang ada impian lah untuk bisnes sendiri kan. Lepas tu kita duk planning dengan pakcik lah. Pakcik kata kita try yang ni. Sebab direct lending ni sebelum kita buat loan dengan dia, kita dah pakai dia punya untuk customer. Bila customer sampai, dia kata duit tak cukup, kita offer yang direct lending lah. Pakai pun dalam 4 ke 5 bulan. Lepas tu baru kita pinjam dekat dia untuk pinjaman buka kedai baru lah. Sebab kita dah percaya dekat dia kan. Lepas tu kita try apply kat dia loan. Kalau modal ni kita full loan lah daripada direct lending. Hampir 200 lah. Kalau yang dengan direct lending ni syarat dia tak ketat lah. Bila kita minta pinjaman tu, diorang akan sediakan borang semua. Just kita isi borang tu, kita bagi dekat diorang balik lah. Nanti diorang akan check balik. Proses nak tunggu approve tu dalam seminggu 2 minggu lah. Tak lama pun, sekejap je. Bagi saya direct lending ni cepat, mudah, sangat dipercayai lah. Loan direct lending ni saya boleh bagi dia 5 bintang. Memang mudah lah dengan dia. Terima kasih pada direct lending lah, sebab saya berjaya buka cawangan lagi satu, Jejak Ikan Konservasi ni dekat Teluk Panglima Garang.